Pak, dekat sekolah kawan-kawan semua pakai iPad, Pak. Saya tak ada iPad lagi. Nak hantar kerja sekolah semua dekat situ sekarang ni, Pak. Tak apalah, tak apa. Bapak belikan kamu tab murah-murah. Yang 200-300 tu. Tak boleh yang tu, Pak. Dulu ada seorang kawan adik pakai tu, dia tak boleh buat kerja sekolah. Dapat 16 dia periksa. Sebab dia tak belajar, dia main game ke apa. Tak apa, bapak beli je kamu tab. Kamu insyaAllah boleh pandai. Bapak percayakan kamu. Susah, Pak. Kenapa, cikgu ke yang suruh beli iPad? Tak, bapak tanya, cikgu ke suruh beli iPad? Apa Cikgu cakap apa? Bapak nak tahu cikgu sendiri cakap apa? Tak ingat dia cakap apa, tapi macam tu lah, Pak. Tak kira pakai iPad ke tab ke apa-apa pun, kalau kamu rajin belajar, pandai juga. Biarlah kawan anak, mungkin mak ayah dia kaya. Kenapa bapak tak kaya? Bapak pun nak tanya kamu soalan juga, kenapa kamu tak pandai belajar? Pandai tanya bapak. Kamu nak, kamu beli sendiri. Tak ada lagi sekolah. Pak nombor last baru tahu. Bila nombor 1? Bapak tak nak tengok kamu nombor 1 daripada kamu darjah 1 pun tak pernah nombor 1.